Baik, Assalamualaikum. Podcast Teraju 3 Kelantan FM. Kali ini istimewa. Kita bawa seorang tetamu ni. Okay, legend lah kalau di Kelantan FM ni. Nama dia Kelantan FM dengan nama dia ni seangkatan. Kita bawa hari ni Kak Weh. Ya. Kak Weh, nama sebenar. Orang nak panggil Kak Weh. Nama sebenar apa Kak Weh? Namanya ialah dalam surat beranak Jamaliah binti Muhammad Romi. Tapi kalau di radio tu saya sebutkan nama Jamaliah Romi sahaja. Sebabnya pernah dulu masa saya kerja di radio Terengganu, kalau semua orang masih ingat lah, ada seorang artis tu tapi dia DJ masa tu. Aziz Singah. Dia pernah bersama saya masa tu di radio Terengganu, dan dia kata, okey, nama Jamaliah Muhammad Romi ni kita skip Muhammad tu, kita sebut Jamaliah Romi saja, lebih komersial. Kira Jamaliah Romi ni boleh di Terengganu lah namanya. Di Terengganu lah. Gitulah. Jadi lepas tu sehingga sekarang ni nama Kak Weh lah. Di mana-mana saya pergi pun masih lagi dengan nama Kak Weh, sebab sinonim dengan rancangan Akok tu lah. Apa khabar Kelantan di radio Kelantan FM tadi? Saya start rancangan Akok ni tahun, tapi sebab lama kan saya pun lupa lah, mungkin tahun 91 ataupun 92 saya baru start konti ataupun bersama-sama dengan DJ-DJ lain dari rancangan Akok lah. Satu rancangan radio Kelantan FM yang cukup popular, bertahan sehingga sekarang. Dari tahun berapa lagi. Maksudnya ini adalah satu program radio yang paling lama di stesen Kelantan FM. Di lain-lain stesen tak ada. Itulah. Lama dan popular Kak Weh. Lama dan popular, cukup popular. Sebenarnya kita ambil format tu dari radio sebelah jiran kita, Thailand. Thailand. Asalnya ialah dia buat program sewa tu, apa namanya, bersama DJ radio Thai, Kecak Kelantan lah. So kita boleh dengar ke sini ke border Thailand Kelantan, kita boleh dengar Masih Mah, Tupak, kawasan-kawasan sekitar lah. Jadi seorang DJ yang juga popular, arwah Wan Karim, dia yang bawa usul dalam meeting rancangan. Masa tu pengarahnya ialah Cik Mahdi Ibrahim, arwah jugalah. Jadi dia yang bawa cadangan ni untuk kita buat di radio Kelantan FM. Kira Akok dulu tu masa Kak Weh masuk 1991. Lebih kurang lah. Jadi Akok tu memang Akok lah nama dia. Akok lah. Apa khabar orang Kapung? Dulu apa khabar orang Kapung. Lepas tu lama-lama tu kita tengok kepada keadaannya, kita duduk Assalamualaikum Kapung, dek kakak Kapung, sebenarnya seluruh mendengar kan. Tak kira Kapung bandar. Jadi saya ingatlah masa tu pengaruh mana yang ditukar. Tapi masih lagi nama Akok. Akok ni lepas tu stand for apa khabar orang Kelantan. Gitu. Akok jugalah. Jadi tapi Akok jugalah. Akok jugalah. Kak Weh, kita nak pergi ke belakang sikit Kak Weh. Kira zaman-zaman sekolah Kak Weh lah. Zaman sekolah pula dah. Sekolah mana Kak Weh? Ramai orang duk tanya, Kak Weh ni sekolah mana? Kak Weh ni sekolah rendah aja. Sekolah rendah aja. Sekolah rendahnya di sekolah Kebahasaan Pakan Melerik. Di situlah saya menimba ilmu dari darjah 1 sampai darjah 6. Situ. Masa dulu sekolah hatak panggil dia. Sekolah dinding separuh je, boleh tengok orang lalu, boleh tengok cikgu lalu. Sampai dulu lah. Sampai dulu. Lepas tu Kak Weh, lepas tu sekolah menengahnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Machang. Sekolah daerah Machang jugalah. Daerah Machang juga, dekat Kepala Polis Baru Machang. Zaman sekolah tu dia minat ke arah DJ, ke arah kecek ni. Macam mana Kak Weh? Kongsi sebenarnya kita ni berkalinya berjiwa seni dari dulu lagi kok. Kak Weh ingatlah, belakang rumah Kak Weh ni ada masjid lama. Dulu orang mari jemaah sinilah. Semua sekali kampung-kampung 4-5 kampung ni mari sini semaya. Sini ni adalah kawasan parking ni. Rumah Kak Weh ni kawasan parking untuk masjid luas sendiri. Lepas tu Tok Imelnya lah, Kak Weh tak ingatlah nama gapo Tok Imel tu sebelah sana. Tok Imel ni orang dulu kaya Tok Imel ni warung. Kita takut, kita tengok dia jalan kita takut dah. Jadi masa tu kan tahun, Kak lupa tahun bila lah. Radio ni tidak semua rumah ada, TV tidak semua rumah ada di rumah Pok Daw Kak Weh tepi jalan tu, rumah 2 tingkat ni. Ada radio yang tinggi ada kaki tu deh. Masa tu pukul 1:30 ataupun pukul 2 petang tu, masa orang balik masjid tu, habis semai jemaah tu, lepas jemaah tu,
Masa tu di radio Singapura dia ada satu drama. Satu drama yang bersiri. Setiap hari Jumaat dia ada masa tu. Jadi Kak Wei dari rumah ayah pergi ke Mempopok Dawa hanya untuk mendengar drama tu. Hanya untuk mendengar drama tu setiap hari Jumaat. Tapi kalau tu email lalu no su alik radio. Takut nak tu email ni. Tapi dengar telinga masih lagi mendengar drama tu. Jadi Kak Wei ingat, Kak Wei memang suka sangat dengan radio lah. Lepas tu kita ada radio, mampu beli radio tu dengan rumah. Radio, dulu radio KL lah. Saya tak ingat lah dulu radio nama bukan klasik lagi lah kot. Radio music, sebelum tu lah. Bukan lagi kot. Muzik tak timbul lagi masa tu. Sebelum tu lagi lah. Sebelum tu lagi lah. Tahun akhir 70-an kot gitulah. Kami minat dengan radio Kelantan. Dulu sebelum tu dengan radio Kelupur. Dengan radio Kelupur ni satu pengalaman lucu. Kita tak tahu. Kita tak masuk radio lagi kan. Masa tu Nasri Sain juri heboh deh. Mungkin you tak kenal. Nasri Sain ada siang seangkatan dengan dia lah. Kata dia konti live dah. Macam kita konti lah. Okey, kita dengarkan sebuah lagu daripada Sharifah ini. Lagunya contohnya Hidup Merana. Dia pun siar lagu. Lepas tu siar lagu-lagu lain. Okey, sekali lagi kita dengar lagu bersama dengan Kak Pah. Rindu Merindu contoh dia. Kak Ibu fikir, penyanyi Sharifah ini tak balik rumah. Kau duduk dalam konti tu je kau. Duduk dalam konti tu je kau. Kami nak kerja situ. Tak, maksudnya penyanyi ni yang disebut oleh DJ ni duduk situ lah. Itulah, ingat kau dia kerja. Cuma disebut. Lepas sore penyanyi ni, lucu dia. Lepas tu berbalik pada radio Kelantan lah. Kau suka dengan radio Kelantan. Masa tu jurang heboh yang Kak Wei suka dengar ialah Datuk Sayuti Mukhtar yang pernah jadi pengarah kita. Masa tu dia memang suara dia suara yang bermelodi lah, suara yang lebih yang sentimental lah. Okay. Kita ni lepas balik sekolah petang-petang ke pagi lupa lah terlengak dengar radio dia. Memang suka sangat-sangat. Cumanya tak ada lagi rasa macam nak jadi jurang heboh. Satu ketika ada dulu camp poli field force ke, poli hutan deh di Penggal Cepa dah. Tu tak ada pok saudara Kak Wei polis. Kak Wei pergi seorang rumah dia. Satu malam tu Kak Wei pergi tidur rumah dia. Dari radio Kelantan masa tu RMKB ke apa namanya. Demo satu grup pergi buat rancangan hiburan. Apa yang biasa Nama apa dulu? Rancangan hiburan untuk radio. Untuk rakaman radio lah. Lupa nama. Macam kita pentas apa kita biasa kita ada kan dulu tak ingat dah. Kita buat program panggil artis-artis, nyanyi lah. Show. Macam show lah. Show situ show. Show untuk askar. Jadi Kak pergilah. Pergi duduk nusuk budak-budak ke, bukan budak dah masa tu remaja dah duduk nusuk alih pokok-pokok, duduk tengok. Masa tu DJ yang popular di radio Kelantan masa tu ialah Sharifah Zahra. Mungkin orang lama kenal lah, budak-budak tak kenal lah. Orang baru memang tak kenal lah. Dia ada je MC show tu. Kau pun duduk tengok. Ish. Kalau aku duduk atas tu. Tak? Okay, apa niat tu ada dah. Angan-angan tu ada dah. Kalau aku duduk atas tu. Masa tu umur berapa Kak Wei? Masa tu mungkin tingkat berapa kau tak ingat lah. Tingkat dah. Kira belah-belah lah. Awal tingkat apa? Tingkat 1, 2, 3 gitu kot. Tak ingat lah. Lepas tu balik tu tak tahulah. Lepas tu tingkat 10 tu tubiklah apa namanya operasi isi penuh. Dalam sok khabar penuh berhari-hari dia. Operasi isi penuh untuk mengisi jawatan banyak lah. Itu ke semua orang minta. Jadi kami minta lah. Minta tu tak tahu gapo. Kan jawatan kita ni ialah penerbit rancangan. Gapo tak tahu dia. Minta lah. Minta je lah. Minta isi borang gapo. Sampai masa dipanggil untuk voice test. Test suara. Uji suara. Uji suara tu di Kelantan FM lah. Jadi masa tu melibatkan pegawai dari Angka Sepuri ke apalah. Jadi voice test tu alhamdulillah okey lah, diterima lah. Kira sebenarnya Kak Wei tahulah kalau isi bore tu akan jadi tak tahu jadi gapo. Tak tahu kerja gapo, tahu jadi gapo. Kira tak tahu lagi hakim masuk ke RTM untuk jadi penyampai. Tak tahu. Cuma sekadar isi je. Sekadar isi je, nama tak kerja je. Lepas tu dah voice test dulu, lepas tu exam sebelah sekolah menengah kota je. Kita pergi exam tu dia. Lepas tu
dipendekkan cerita, diterimalah masuk. Postingnya mula-mula di Radio Terengganu atas Bukit Pak Apil tu. Tinggi. Tinggi. Jari kaki siapa? Jari kaki jamin gitulah. Jamin tu tak siapa dah. Jamin gitu budak-budak pun naik lah. Tinggi. Tonggek punggu-punggu gitu. Kat ngona tu. Tinggi. Jadi di situ Kak Wei mula-mula kerja tahun 82. 12 April 1982. Sehinggalah 1987 di Terengganu. Kira starting posting tu di Terengganu? Di Terengganu. Di Terengganu tu kita pergi tu budak baru. Budak baru. Dia orang letak kat unit piring hitam. Dulu kita guna piring hitam. Unit piring hitam tu lagu-lagu ni lah. Bahagian jadual dia panggil dia bahagian jadual. Jadi dia ambil piring hitam, DJ inden piring hitam untuk konti kita lah je urus. Lepas tu masuk tahun kedua tu 83 tu dia orang dah bagi tugas besar. Mungkin dia orang percayalah kita kot. Tugas besar untuk menjadi DJ. Masa tu berapa tahun? Maksudnya baru masuk 82 masuk. Setahun baru masuk. 83 tu dah bagi dah. Apa namanya tu? Tugas biasalah ke orang baru. Macam berita kan lah. Baru dah. Macam-macam pelan lah dia. Takut kau. Takut. Jadi masuk konti tu. Dulu masuk konti cuma time check je. DJ konti kita duduk sini untuk double banking dia. Double band. Kita cuma sebut sekarang pukul 3 petang Radio Malaysia Terengganu contoh gitu lah. Gitu je. Lepas tu esok pula mari pula. Atau petang DJ lain pula karet masuk mari pula. Gitulah. Dulu senior backing tak kau? Backing. Tapi backing dari motor backing untuk mengajar. Dah. Ada cara lah. Apa nama lepas tu dia rasa macam okey kot. Dia lepas lah konti lah. Double banking tak lama lah? Dah, tak lama lah. Lepas tu konti 15 minit dulu. Konti setengah jam. Lepas tu konti lah untuk ceria pagi. Ceria pagi lah saya dulu. Ceria pagi ataupun adalah gila-gila lah. Tak ingat lah, lupa lah. Di radio apa nama Terengganu. Di Radio Terengganu. Dan DJ di situ pun dulu kita ada unit apa radio Inggeris ni. English Network. Dia ada satu unit, ada 2 orang DJ. Dia kira segmen lah. Dia ada bukan saya lupa kat apa. Dia ada satu DJ, dua DJ India situ. Yang bertugas situ lah. Berapa lama kau Terengganu? 5 tahun. 87 kat balik. Tapi di Terengganu ni banyaklah sebenarnya kita punya pengalaman lah. Lepas tu ilmu-ilmu terdapat daripada senior-senior kita lah. Dari segi baca berita deh, MC. Jadi MC show tu lah. Kau kata kau berminat masa di Kau Cepat tu deh. Tak. Angin-angin tu ada. Jadi kenyataan lah. Jadi kenyataan lah. Apa nama lepas tu pergi start mula lah pergi interview pegawai-pegawai jabatan mana-mana yang terlibat lah. Dia kata, "Mai, kita pergi orang baru kena follow orang lama, mai." Okay. MC pertama Kak Wei buat ialah di Dewan Koperasi, kalau saya tak ingat, dalam bandar Terengganu. Masa tu show hiburan lah, lagu-lagu lah dia. Artis-artis Terengganu. Lepas tu mungkin ada recording artis orang kot, Kak tak ingat, lupa. Masa tu arwah Mas Yusuf atau Kak Cik yang jadi MC. Patutnya. Tapi sebab dia nak main kita ni kan, dia nak ajar kita tu dengan cara mana. Kalau dia kata malam ni awak lah jadi MC, kita tak segi lah. Kita tak segi lah. Takut bagi kita tak tahu. Tak biasa. Dia macam perangkap lah. Perangkap. Lepas tu, prank ke apa? Prank. Prank. Kata prank. Prank. Lepas tu, ready belakang dia ni. Ready musician. Kita ada combo di Terengganu kan. Siap dah ready belakang. Artis pun ready. Kak Masni ataupun Kak Cik ni kata, dipanggil nama Jamaliah ke? Kak nak pergi beli air mata. Masa tu. Ready dah orang penuh dah ni. Orang penuh dah ni. Hey, jangan. Saya kata, jangan. Dia kata, dia pergi lah. Rupa-rupanya dia nak main kita. Dia pergi bilik air tu pakai tak tubik? Tak. Perbit pun kata, okay, ready for live? For live, for recording. Sudahlah. Jangan melihat. Tak ada orang lain dah. Sudah. Nak tiup, nak lari tak boleh dah lah. Kita rasa macam tu ada tanggungjawab kita dah. Jadi start show tu kan. Ada gedang mata lah ke atas, mata lah ke bawah, mata kiri kanan, tak tahu lah ke mana. Tak tengok dah orang ni deh.
Masa tu orang tak ramai kot, lebih kurang 500 orang je lah. Ui, ramai kat 500. Mata tu kiri kanan suara tu tak tahu dah. Tak tahulah ke mana dah ni. Tinggi rendah dia pecah tak betul. Habis lah. Okey, habis. Masa tengah program dia pun mari daripada tandas. Wallah tandas. Padai muka dia. Tapi itu satu pengalaman kita lah. Maksudnya kita tidak marah pun. Kalau dia tak buat gitu, kita selama-lama kita tak kita takut kan. Lepas tu balik esok tu semua musician dengan perbitnya playback dengar balik lah. Apa kita buat. Oi, bagus. Boleh buat ni, boleh buat. Lepas daripada tu, saya lah jadi MC pula di mana-mana pun. Okey, pemenang lah. Gila-gila lah kalau ada siapa-siapa tu. Gila-gila saya rasa tak apalah. Hasrat aku dulu tercapai jugalah. Gitu. Nak atas petah tu kan? Nak atas petah ni kononnya dia. Masa 11 tahun kan kita tengok. Okey, atas petah lagi. Kalah aku duduk situ. Ni kita duduk situ dah. Jadi dari audience ataupun penonton yang dari mula-mula 500 orang pergi ke 1000. Ikut pada program lah, ikut pada event lah. Lepas tu akhir-akhirnya saya masa di Kelantan FM, saya jadi MC tetap kepada VVIP Menteri-Menteri Kabinet yang mai ke Kelantan. Saya dengan arwah Abang Noor, Abang Jaafar, Ebing. Itulah tak ramai kita jadi MC ni kan, sebab dia tidak semuanya, tidak semua yang boleh lah. Alhamdulillah Tuhan anugerah kepada kawan gitulah. Jadi 10,000 orang butir mata tengok kita ni on stage. Dah cuba bayangkan dak. Tapi dari mula 500 orang gitulah, maknanya dari mula orang kata merangkak dari ABC 1 2 3. Jadi alhamdulillah anugerah Allah Ta'ala bagi itu, kita bersyukurlah. Kira dia tekan lama kat weh? Tekan 5 tahun. 5 tahun. Lepas tu Kak Weh nak balik Kelantan tu. Balik Kelantan tu, Kak Imi tak balik Kelantan lah. Masa tu dah kahwin, ada anak seorang. Masalah keluarga pun ada. Nak balik Kelantan, minta lah balik Kelantan, tak dapat. Sebabnya bahagian rancangan Radio Kelantan masa tu penuh. Lepas tu minta juga. Akhirnya kebetulannya rezeki Allah Ta'ala ni ada di mana-mana deh. Unit pengesahan siaran baru dibuka di radio. Kelantan. Satu unit masa tu berapa 4-5 orang lah sekali dengan penyelia lah. Saya diterima marilah ke unit pengesahan siaran, menumpang di pejabat RTM Kelantan. Belakang lah ada kita menumpang kan. Duduk bilik belakang. Ya, pengesahan siaran ni sebab ada seorang di Kelantan FM sampai sekarang. Mek Keni ada perempuan Ican. Ya, betul. Ada lagi. Sebab yang kata unit pengesahan siaran ni asalnya di bangunan Hengkiu Jaya tu kan? Bukan. Sebenarnya asalnya di Radio Kelantan. Radio Kelantan lah sebenarnya. Radio Kelantan mula-mula situ. Mula situ, lepas tu kita tak tahu lah pasal apa, itu mungkin atas dasar pengurusan bangunan lah kot. Kita berpindah, kita pergi menyewa di bangunan dalam kompleks MPKB tu. Pendidikan dulu. Jabatan Pendidikan dulu. Belakang sekali sepagar dengan TM. Okey. Situlah bangunan yang kita sewa. Pengesahan siaran lah. Kita sewa lah satu bilik masa siaran. Dan kita kerja shift siang malam sehingga pukul 12 lah. 24 je? Bukan, sekap pukul 12 ya. 12 malam lah. Gitulah. Lepas tu dari situ ke Hengkiu Jaya tu. Tapi tak lama. Lepas tu ditutup, dimasukkan lah. Pengesahan siaran tu. Atas dasar. Tugas dia tu macam mana? Tugas dia tu tak sama lah dengan tugas DJ. Tugas dia tu kita dengar radio luar negara yang menggunakan bahasa Malaysia. Contoh radio Jepun, Korea, Vietnam, Thailand, mana lagi? Banyak lagi lah, tak ingat lah kat apa. Myanmar kot. Daripada luar-luar negara. Luar negara. Berita dia. Kita rekod berita radio Jepun, Korea, Vietnam saat ni. Kita rekod, lepas tu kita rekod menggunakan Opera Rail. Lepas rekod tu kita kedengar lah, dengar balik satu-satu. Dia bahasa Malaysia, walaupun bahasa Malaysia tapi menggunakan lorak dia, okay? Korea, Jepun. Ayuh nak faham kita dah. Kita type. Masa tu type dulu lah. Guna typewriter dulu lah. Tapi nak memahami apa patut perkataan itu memang pening kepala. Kak Emma kau hari.
Benda tak minat dah kat Wira. Tak minat dah. Ada mikir, aku mula DJ, lepas tu jadi jom naik ni. Mana ni dia. Nah, tapi terpaksa buat kerja jugalah. Dalam pada tu, kalau buat surat hari-hari, ibarat kata hari-hari untuk balik ke bahagian rancangan di Radio Kelantan. Minta juga. Tak lulus lah, penuh lah, tak ada kekosongan lah, gitu gini. Tapi kita ni tidak berputus asa. Minta juga lebat nak sangat. Rasa macam tak lagi dah pengasas siaran ni. Tak lagi dah. Alhamdulillah dia terima masuk. Masa tu lah Kak Abang tak ingat tahun 91 ataupun 92. Mungkin macam satu kot. Masuk ke bahagian rancangan. Bahagian rancangan tu. Ya, bahagian rancangan. Dia berapa tahun pengasas siaran? Pengasas siaran kot 4 tahun je kot. Ui, lama. 87 balik 88 89 apa. Gitulah kot. 4 tahun, 5 tahun. Tapi lama jugalah. Lama 4 tahun tu boleh kerja Korea kat kan. Tu kesal siaran Korea semua ni. Makan hati jugalah dulunya. Yo. Makan hati siapa makan obat tu. Oh. Sebab kita tak minat ke? Kita tak minat tapi terpaksa tugas kita buat juga ke. Lepas tu shift. Dia kesal siarannya kalau macam contohnya berita lik sana menaib kita lah Malaysia ni lebih kurang gitulah. Bukan menaib juga dia macam mungkin ada kata contoh lah sekarang ni isu ekonomi negara kita dah. Jadi mungkin ada ulasan di sana. Gitu. Isu gapo? Isu besar-besar lah. Isu melibatkan negara. Mungkin ada dia sibuk-sibuk ada negara demo. Jadi dalam berita tu lah. Macam kita lah. Dalam berita tu semua sekali ada ke isu negara dia. Berita dunia kan. Berita dunia kepada. Jadi kita hantar kepada semua kementerian di Malaysia. Besar jugalah tugas tu betul. Sebenarnya. Kita type. Lepas tu kita ada penyelia. Penyelia edit dulu. Edit pula apa nama tu? Cek balik lah. Cek balik lah. Macam you punya penyelia berita lah kan. Cek balik. Kak lupa dia tarik balik kau tengok. Lepas tu hantar ke semua kementerian lah. Terpost semua kementerian. Besar juga tugas kitanya. Patut makan ubat kau weh. Makan ubat. Bahasa Korea, Myanmar. Betul. Memang ya Allah Tuhanku. Tapi tak apalah sebab kita rasa macam tu adalah kerja kita. Kita kena buat lah. Balik kepada bahagian rancangan tu. Alhamdulillah lah. Sengih lah. Sebab tu adalah apa yang dia? Cita-cita kita. Cita-cita kita. Dari asal kita begitu dia. Jadi lepas tu masuk setahun kot. Tahun 92 tu Kak Wei diserap kepada ke dalam rancangan Akok lah. Bersama DJ yang lain. DJ senior Akok dulu. Arwah Nur Jaafar, arwah semua lah dia. Arwah Wei Karim ataupun Abang ni. Arwah Kak Masni, Kak Cik. No Yusuf tu baru kot. No Yusuf kita dah tengok dah. Itulah yang baris hadapan rancangan Akok dulu. Dia sebelum Kak Wei masuk tu ada dah lah Akok. Ada dah. Akok. Berkali star baru lah kot. Baru lagi lah. Lepas tu Kak pun diletakkan sebaris dengan yang senior tu lah. Tapi dulu skrik ni sengkrik. Skrik ni tulis nak baca nak kecek gapo ni kita reti kan nak kata gapo dengar demo kecek pun dari radio tu tak lagi aku ni skrik pagat lagu skrik tu ialah sebab mungkin kata anugerah Allah Taala kepada kita lah dah kita mudah faham kita mudah hadam ajar-ajar demo tu ilmu mudah tu cari mudah masuk panggil dia mudah terima. Lepas tu kan tak ada masalah apa lah semuanya selepas tu kan kita cuma tik kita punya poin-poinnya lah. Poin gapo kata nak kacak pasal gapo dak poin-poin ambil lah sikit katalah pasal ASB contoh ASB. Lepas tu poin-poin dia lah. Gapo kita ulas sendirilah. Tapi ulas tu kok Kelantan betul lah. Ulas kok Kelantan betul lah sebab rancangan Akok dia. Cumanya prinsip Kak Wei di masa konti Akok tu Kak Wei akan kecek berkenaan dengan satu isu ataupun isu mana-mana pun yang Kak betul-betul faham. Ya tak? Kita tak perlu baca di kertas lah. Kita tak perlu baca di surat khabar lah. Betul-betul faham tu kita betul-betul faham baru kita boleh ulas dengan cara lah. kita. Cara kita, bahasa kita. Sebab tu orang kata barangkali lah kot. Orang kata Kak Wei ni kalau dia kecek tu kita macam dengar dia kecek atas wakar, atas gerak gitu dia. Sebab Kak Wei tu lah pegangan prinsip saya kata saya kena faham dulu baru saya kat orang sebab masa tu walaupun tidak zaman ni masa tu orang sudah cerdik belaka dah. Orang lebih mungkin pendengar lebih cerdik pada kita.
Jadi kalau kita kecek benda yang orang lain lebih tahu, sedangkan DJ tak tahu, siapa yang malu? Betul lah. Kita lah. Kita. Satu je kita. Orang akan kata, apa artinya? Apa dia Kelantan? Kan? Okey, Kita kena jaga image tempat kita hijau tu. Nah. Selepas tu baru kata, apa DJ ni? Yang ketiga, apa DJ? Mula tu, apa artinya? Apa Kelantan FM? Apa DJ ni? Kan? Wajib gitu. Ibarat kata kita. Macam kita. Macam kalau awak dengar radio, apa-apa. Awak kata apa? Oh, kau apa DJ? Kau kata apa? Mula-mula. Betul. Dia jadi macam, dia tahu tak? Dia tahu tak? Dia tahu tak? Benda tidak gini. Jadi kita malu dia. Jadi kita nak royak benda yang ya betul. Terbaik. Output yang kita bagi kepada pendengar. Kau nak lagu tu. Kau letih kau, penat kau, masuk kerja, aku taruh tepi benda-benda gitu. Tak PT kau contoh. PT banyak macam tu. Tak ada PT kau. Contohlah. Family problem ke, masalah anak ke, masalah apa. Kita kan hidup kita bermasalah. Tak, siapa je masuk kita pakai pejabat, lepas tepi, tinggal tepi dulu. Masuk tu sudah lain dah Jamalah Romi ni. Lain dah. Balik tu pula kutip pula masalah tu, balik rumah pula. Esok lagi tu pula. Kahwin ni, biarlah kita semua hidup bermasalah dia, kecil besar dia. Time konti tu tiap lagi, nak masuk bilik konti tu. Tiap muka pintu. Tiap masalah lah, masalah besar lah. Tiap muka pintu. Betul satu kali tu, Datuk Sayuti Mukhtar pengarah. Betul dia mari Sora. Dia balik semaya. Kali dia baru nak masuk konti, dekat pukul 2, 5 minit pukul 2 masuk konti. Tiap kilik segala-gala ni, segala ilmu gapo nak koyak ni dia. Dia lalu. Tiap. Dia pun tengok. Tapi tak apa, dia tak tegur, dia masuk bilik dia. Masuk je konti, dia pun dengar radio. Dia mesti dengar radio. Dia dengar gapo masalah kita. Dia dengar radio, tanya dengar radio on. Assalamualaikum. Pokala, po biasa. Esok dia panggil. Ya, masuk bilik mentah. Esok tu. Kata gapo boh? I salute you. Gapo? Tidak kemayu tiap masuk konti dia kata. Hola boh, masa calah tiap apa-apa boh. I dengar you on pukul 2 tu ke. Tak ada masalah. Tak ada apa-apa. Kata boh, siapa dengan masalah kita? Betul. Dia bukan kita nak masalah kita. Tak. Kita nak masalah semua. Yang semua boleh selesai masalah. Tak. Tapi kahwin, bukan nak kata gana lah. Kahwin ni memang buat homework lah. Kalau boleh surat khabar, kalau boleh majalah, kalau boleh bahan bacaan-bacaan lain. Memang kahwin macam nak sekolah. Masuk masa macam student you nak kononnya ni. Memang hafal, tulis lah. Satu kali pernah pengarah kita juga, Puan Zainab Yusof. Awak tak kenal lah. Lepas tu dia tukar ke Angkasa Puri. Dia pernah kata, Kak Weh, buku-buku yang Kak Weh tulis tu, isu-isu yang Kak Weh bawa dari radio tu, dia kata, sipai boleh tak? Untuk ku guna esok-esok. Lepas tu, siapa yang nak ambil isu kita tu, buku kita tu dia. Kak Weh pun tak cara abaikan lah. Tak buku ke lah. Duk lagi tiga sebab kita kurang-kurang aja kadang-kadang apa yang kurang-kurang dia. Poin-poin kita gini mungkin orang tak faham, tapi maksudnya itu ada satu dia panggil satu apa ya? Satu benda yang boleh jadi ke akid untuk orang-orang kemudian. Kak Wei ada CP lagi ke? Banyak sangat. Banyak sangat berapa puluh tahun ke. Banyak sangat. Sampai Kak Wei lepas pension tu Kak Wei CP tu adalah lepas lah, bakar-bakar lah dok. Jadi ke sapuh. Banyak dok, okay? Ya, gitulah. Kau saya kadang-kadang pergi jogging. Kalau pergi jogging, jumpa dengan orang kita tak kenal. Kadang-kadang kita tak kenal. Kalau dia tanya kita hijau mana, kita kata hijau RTM. Dan dia tanya RTM dengan Kelantan FM ni sama ke? Memang sama. Kelantan FM dengan RTM sama. Dan nama dia akan sebut, kenal Kak Weh. Kak Weh hijau situ lagi tak? Kalau di stadium Kak Weh bebeng. Tapi kalau di mana-mana, nama antara dia sebut tu nama Kak Weh lah. Jadi macam mana kira Kak Weh 2020 Kak Weh patching 2020. Kak Weh kira patching daripada radio. Jadi nama Kak Weh tu ada lagi. Jadi kekal lagi. Orang ingat lagi Kak Weh. Macam mana orang-orang Kak Weh ni kira kekal ke nama Kak Weh tu. Signature Kak Weh tu. Nak kata gana Kak Weh tak tahu. Kak Weh pun tak tahu jadi gitu. Kalau Kak Weh gitu
contoh pergi beli-beli air pergi pasar tu dia. Orang akan royak dia. Kak Wei kan? Kenal Kak Wei lagi. Support jugalah dengan DJ Ronnie. Lonnie kayak pelapis lah ni. Contoh macam apa pizza. Nama dia pizza. Makda. Contoh dia kedai dia kecil banyak kan. Orang kata aja dengar suara ni. Gitu je lah. Kak pun dulu masa kita tengah top lah konon dia. Tengah top lah. Kalau kita pergi beli contoh pergi beli ke apa-apa Kak tak kecil banyak. Kak ingat kecil suara lain. Buat suara lain. Ayah berapa seka? Berapa skala? Kalau kita kata berapa skala gini, kau dengar suara ni mana gitu. Jadi kita malah dia akan bertanya, kita akan jawab. Jadi panjang cerita nak beli cash kilo tu jadi ke neje tak hasil. Kita hanya ada kita nak buat kita ni macam biasa-biasalah. Gitulah. Mungkin tak tahulah, mungkin sebab tak tahulah. Kak pun tak tahu nak kata. Orang lain pun sama dah. Jangan membeza-bezakan dia punya kehebatan masing-masing dah, kelebihan masing-masing. Tapi betul lah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang ni ada kelebihan, ada kekurangan dah. Dia orang yang minat kita ramai, orang yang benci kita pun ramai. Okey. Betul. Ya. Orang yang rasa kita hebatnya, tapi orang rasa kita dia apa dia tu. Gitulah. Jadi kita tak nak kata, cumanya tanggapan orang kepada kita. Tapi lillahi ta'ala Kak tak rasa bisa aku dia sohu aku glamour tak. Dari dulu sampai learn ni pun tak. Sebab Kak Wei dari Terengganu dulu pun masa panggil sate kemaca dulu pun dah. Kemaca lah panggil. Kemaca dulu pun kita sudah di tahap glamour. Di Terengganu mau sebut jam Rami. Gitu. Jadi balik sini tu peringkat pemulihan itu tak lah sebab kita baru dari pengesahan baru nak naik. Tapi lepas tu stabil gitulah. Jadi kita tak rasa lah. Kenapa tak? Kita tak rasa tidak kata-kata meletup boom dak. Gitu. Kita naik slow. Gitulah. Jadi kita tak nak kata pasal apa orang tu masih lagi ingat. Mungkin cara kita kot. Cara kita di radio kot. Tak tahulah, kamu tak nak kata. Mungkin ni benda-benda ni awak kena interview orang yang lebih senior lagi. Saya kadang-kadang kalau duduk di stadium tu, apa di stadium pun siapa nama Kak Wei ni. Yalah kalau Ebeng tu iyalah sebab dia pula suka dah. Itulah. Tu kalau pergi tempat suka-suka tu memang nama Ebeng tu. Tapi nama Kak Wei tu terselit juga tu kata siapa di stadium orang sebut nama Kak Wei ni. Sebab betul lah sebab masa tu RTM je yang satu-satunya radio yang ada. Jadi seluruh pelosok negeri ni dengar. Dengan kita. Comel kot dulu Kak Wei. Saya bukan nak puji ke apa. Bau dapur tu bau doi. Gola tu bau dah dapur. Aku tengok gambar jamai gitu. Allah comel lah ya Allah. Ada gambar. Learning ya comel lagi nya. Ya Allah. Ya macam-macam lah Amirul. Lon itu comel dah. Comel lagi. Lon ni tahun ni umur apa? Awal 50 awal 50 Awal 50 Hak ni 40 wuduk sikit. Hak ni 40 rasa lah tak ingat. Awal 50 Tapi tahun ada kan ni paper cutting ni ada. Ada bulan enggak? 2000 40 ni lah. Tidak 40 ni lah. 2000 ni lah betul lah. Terima kasih bang. Ada lagi. Kak Ben ni umur berapa Kak Ben? Hak tu ni umur 50 lebih dah ni. 50 lebih. Lupa. Di Kelantan. Di konti kita. Tak ingatlah konti bawah dah rasa ni. Masa ni kita nak masuk dalam majalah ke apa dia ambil gambar-gambar gini. Ni belakang ni gambar. Ni gambar dengan arwah Abang Nur Jaafar. Masa ni kita jadi MC, tak ingat majlis mana ni. Majlis ada satu company dia nak launching syarikat dia rasa ni. Ni muda lagi, Abang pun muda lagi tu Kak Wei pun. Misa Maulid. Kak muda lagi Syamil lagi tak? Masa tu tak? Mana? Syamil lagi masa tu tak? Syamil lagi. Soseh dengan ni Sofia Abah ni. Ni kalau saya tengoklah. Gitulah dia. Ni Kak Wei aduh. Ni satu function dari Fama buat program di Pasir Putih. Ni adalah salah seorang chef di TV dulu. Betul tu. Ingat tak? Chef. Ada. Family Chinese. Lupa nama dia. Tak ingat dah. Itulah.
Oh, okey. Dulu semua program di mana-mana kita yang pergi. Dia yang jemput kita. Dek, antara kriteria nak jadi DJ ke? Kriteria? Kriteria nak jadi comel ni. Comel tak nak nombor. Ha? Comel tak nak nombor jadi DJ. Ya. Sebabnya tak dapat muka di radio. Learning yang dapat muka ke? Oh, okey. Ha. Dulu orang dengar sorok. Hang suara dulu kita RTMC ni depan tu orang tak kenal dah kat web. Oh, Dah. betul, ha. Tapi learn ni dah sebab Sekali, visual dia. Online semua orang tengok. Pak J konti tu Pak J orang tengok dah. Dulu tak ada lah. Dia nak ke dulu betul lah. Sama juga awak tahu dah. Dia nak kepada suara. Suara yang suara ni nak kata sedap tu. Apa sedap ni dia lunak. Bukan. Masing-masing pendapat orang. Kita kata, ya tu sedap sengah. Bunyi duduk patah hidung suara je ni. Tapi orang lain kata, sedap. Ha, betul. Nah, dah sedap. Subjektif. Subjektif. Dia ni suara cerik. Bunyi tapi sedap. Tak. Walaupun suara dia nyaring, cerik panggil istilah Kelantan, tapi dia punya tonasi dia tu, cara berkecek dia tu, isu dia bawa. Dia boleh tarik orang. Dia boleh tarik orang. Jadi sedap. Gitulah. Suara hok sedap lagi sedap. Tak. Upah parah ni dia tak ada markah sebenarnya. Tapi mungkin Kak Awel dia terima tu Kak Awel comel dah dulu. Itulah kata. Lepas kedua tu comel dah sikit-sikit lah. Itulah kata kalau tengok kau gambar ni memang rebutan lah Kak Awel masa tu. Lepas tu dia kepetahan. Kepetahan bercakap. Tapi Kak Awel senyap. Di radio Kak Awel kecek rumah Kak Awel senyap. Adik-beradik pun adik-beradik kata saya ni senyap. Tak kecek banyak. Dia jenis apa introvert orang ni kata. Kijo je Kak Awel boleh kecek. Makna kecek lah. Tapi kalau di rumah ni tidak kotor yo ada. Ada setengah hari kecek tak berhenti dia kita tak. Kita jenis pesing senyap. Juice sikit. Dia pesan ni Kak Awel kepada apa DJ baru ni Kak Awel. Kira nak kekal relevant, nak apa? Iyalah. Jadi pengen orang-orang lama lah. Iyalah. Kenali siapa. Iyalah. Patching pun ingat lagi Kak Awel. Iyalah. Macam mana Kak Awel? Masa Kak patching, sebelum patching kayak adik-adik baru masuk. Contoh macam siapa yang baru tu. Zidi baru dia. Siapa lagi? Saya tu tak dengan kau. Betul Kak Awel pilih dia. Tak terima kasih Kak Awel. Terima kasih Kak Awel. Sebab tu mari Kak Awel. Azidi pun tu Kak Awel pilih juga tu dia. Dia dengan Wani. Kita yang ambil. Lepas tu Ayi. Siapa lagi yang baru-baru lah kira asuhan kita lah tu. Masa tu Kak penyelesaian siaran ke. Jadi kita ada kuasa lah untuk menegur, untuk mengajar dah. Kak tegur belaka. Dia mau nak marah ke, dia mau suka ke, dia mau benci ke, Kak rasa tu atukah Kak menegur. Menegur. Kalau silap dia konti, Kak tegur. Kalau silap buat program, Kak tegur. Sebenarnya tu bukan tegur, kita bukan tegur marah, kita tegur nak mengajar. Sebab kita nak habis dah, kita tak lama dah nak tinggal dah. Jadi demo-demo ni sebagai pelapis ni lah sebenarnya yang boleh mewarnai pula dan menceriakan siaran di radio. Kalau demo ni tidak berketerampilan, ni kita sebenarnya bukan kata kita nak jaga RTM tu je. RTM tu nak jaga. Apa nama Wani dulu, lepas tu Ayi, Zidi. Zidi tu acak kena marah, tanya lah dia, acak kena marah. Oh betul lah dia kata backing kat awal dulu. Main backing. Kalau tak kena, masuk bilik. Siapa nangis dia kata. Betul. Siapa lagi sore? Lepas tu sore DJ radio mana aku lupa lah. Dia part time sini. DJ ni Aida. Kak marah tiak lah. Gitulah. Okay, tapi kita mengajar. Kita mengajar, cara mengajar. Macam dulu masa di Terengganu Kak diberi watak berlakon. Dalam lakonan tu kita kena tiak lah menangis. Tak nak buat menangis. Macam tu penerbitnya Aziz Singa saat ni lah. Dia ni kan pelakon TV kan. Aziz Singa pelakon TV. Jadi dia boleh melakonkan watak pelbagai lah dah. Kita ni setiap tak boleh. Dalam studio ni tak boleh tiak. Dia marah lah. Lepas tu habis drama tu, habis recording drama tu keluar bilik tu. Dia marah lah. Lekang.
Ya, dia kena marah. Boleh pun kau menangis. Tadi kan tak dapat, dia kata. Tiok sungguh jadinya. Tiok sungguh lah, kena marah. Tapi bagus sebenarnya. Dulu kita punya boh-boh ni, kalau dia marah, kata dia dengar kita konti, tapi dia tak pergi marah tanya tu lah. Nak jaga kita punya emosi. Balik tu esok kau masuk bilik. Tadi kan you cakap gini. Lagi baik kalau cakap gini. Lebih lagi orang faham. Oh ya ke? Jadi kita ambil itu, kita letak sini lah. Jangan kita dengar boh-boh ni kita tak tahu gitu. Maknanya kita kena, kita katakan bahawa something benda yang baik nak cerita di baik kita tu. Kena pegailah boh-boh ni, boh ke. Dia pengalaman lebih daripada kita. Dia cerdik pada kita. Kadang-kadang kita, kalau kita mengajar ni, kadang-kadang kita nak didik sebenarnya. Nak didik lah. Ada setengah-setengah tu silap faham. Okey. Mungkin ialah ramai ada lah mengatakan bahawa Allah tahu mana dia. Contoh dia apa biarlah. Tapi banyak kela ni kalau saya tanya kak, memang dia kata masa tu memang kak awal ni memang kita push sungguh-sungguh. Tapi sekarang ni dia tengok hasil dia macam mana. Hasil dia betul lah. Hasil dia macam mana. Macam Zidi macam hok mana-mana kat Belatih tu. Habis air sendiri DJI dia punya knowledge tu tinggi. Ramai lah lagi. Dia nak pergi ke lah kat awal. Sana kat awal. Mungkin ada peminat-peminat kat awal. Hok saya ayat tadi lah. Jumpa dia tamil lah di stadium tu kat awal. Sana di stadium tu. Kira kepada peminat-peminat kat awal ni nak ingat kat awal doa ke kat awal ko. Yalah. Aktiviti kat awal gapo lah ni kat awal? Aktiviti kita tak ada. Orang pecek ni dia tidak bangun lah. Ada program sikit sebanyak di masjid kak. Kita pergi time kita rajin. Kita malah. Dia banyak malah ada rajin dia. Gitulah tak jauh mana. Lepas tu klinik-klinik rumah ni tanda lah pokok-pokok sikit-sikit tu gitu je lah untuk keluar peluh. Kokoh dia. Orang kata pukul 10 ke 11 tu kak, tubik-tubik kak. Sambil-sambil jiru-jiru pokok-pokok tu kak, boleh ambil vitamin D untuk kesihatan kita deh. Untuk untuk kita kekal sihat lah. Walaupun hakikatnya tidak sihat mana dia tua gitu deh. Sihat lah kat awal. Dia boleh berlari kan ni. Lepas tu aktiviti dengan anak-anak lah. Anak-anak kalau anak balik sebab anak kat awal ni orang duduk Kelantan 3 di KL 3. Tanya dia balik gitulah. Penuh ke aktiviti dengan anak-anak lah. Lepas tu untuk peminat-peminat kita tu, terima kasih kerana minat ke Kak Wei sampai lo ni. Kalau ada minat lah, kalau ada nak marah sikit tu minta maaf banyak. Janganlah, biasalah kita manusia deh. Kadang-kadang kita kecek di radio ni, kita kecek tu secomel dah, kita kecek dari lubuk hati kita ni. Ya suci ikhlas ni, tulus ikhlas kita semua okey dah. Tapi yang mendengar tu dia terima, gini deh. Tu terserah lah. Tapi kita sebenarnya kitanya apa-apa kita buat ni dari niat dah, asal dari niat kita lah. Kita niat molek lah jadinya kita harap gitulah deh. Yang minat tu terima kasih banyak. Peminat tu memang ramai, gimana pun begitu. Cumanya Kak Wei tidak rasa bangga sangatlah dengan benda-benda gitu. Tak. Di akhir-akhir di hujung-hujung usia ni Kak, kita sama-sama pakai berdoa lah. Untuk diri sendiri Kak Wei doa sama, untuk anak-anak, untuk family, cucu-cucu dia. Jadi untuk pendengar-pendengar pun pakai doa lah. Supaya sihat segar, alhamdulillah gitu dah. Sampailah ke akhir hayat kita lah dengan kesihatan yang baik, dah boleh buat aktiviti yang sesuai dengan umur kita, gitulah, dan dielakkan dari sebarang kesulitan dan juga mara bahaya, gitulah. Pada pelapis-pelapis DJ, pelapis kita ni pun Kak Wei harapnya supaya lebih lebih kreatif lagi lah. Lebih kreatif lagi. Dan macam kita pasal soal tu lah, supaya kita jangan nilai diri kita ni hebat. Kita macam awak lah, macam berita aku biasa macam TV. Orang kenal aku ni biasa, aku pergi mana-mana Amir macam TV. Kita tak letak kita ni di atas. Sebab walaupun kita ni duduk di atas, ada lagi orang di atas. Kita hebat, lagi orang yang hebat. Nak? Kita agung, lagi orang yang agung. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena letak kita ni di paras-paras biasa, supaya kalau ada orang menegur, ada orang mengajar, mendidik, kita terima benda tu. Dan anggapkan itu sebagai satu ilmu untuk kita guna sampai bila-bila. Lepas tu lebih kreatif dan lebih
Allahu akbar. Lebih mendalami apa perlu membaca lah, perlu baca, buat kajian sendiri cara-cara kita. Banyakkan dengan ilmu lah. Banyak ke korek-korek kajian-kajian, buat cari. Lah ni kan Google boleh, dan semua boleh, semua jadi hujung jari. Asal kita rajin saja. Dan kita berikhtiar saja. Pakai kata kat buat homework siang malas. Tiuk pada tengah buat homework ni. Aku ni bila nak selesai ni. Nak konti pagi esok tak ada apa nak kecek ni. Ya poin-poin yang betul-betul lah dah. Kalau sakat nak kecek. Selamat bekerja, siapa di jalanan tu buat kereta balik-balik tu hampir. Tu panggil hampir. Boleh guna ayat tu nya. Boleh nak maksud yang sama boleh tapi guna ayat lain. Boleh. Nah, kena pakai inovasi yang lain pula. Nah, jadi benda-benda gitulah. Kena lebih berketerampilan, kena lebih menunjukkan diri, kena lebih menunjukkan bahawa kita ni bertanggungjawab dengan tugas kita. Tu je lah rasanya, tak ada apa lah. Kalau kita nak persiap-persiap banyak ke takut demo lebih pandai pada kita. Kok belum ni lebih moden pada kita. Okay? Kita ni atas dasar pengalaman dulu-dulu. Betul lah. Gitu je lah. Kita masih lagi dekat raya. Kak Wei ditegur oleh senior sehingga patching. Ditegur oleh senior sehingga patching. Tapi kita terima je sebab tu kita telah. Okey, beres. Gitu. Tak ada ilmu. Terima kasih Kak Wen. Banyak lagi kita nak sembang sebenarnya tapi kena mari semula pula. Tapi terima kasih Kak Wen terima kehadiran puak-puak kami dari RTM ni kita buat podcast Teraju 3 hari ni. Iyalah. Lokasi ni rumah Kak Wen ni. Rumah Kak Wen ni. Pakam Leget Maceh. Ya, Pakam Leget. Jadi akhir kata dari saya elak purbasangka semoga hidup sentiasa nirmala. Tak kala itu kita boleh melihat runika dan swastamita dunia sangat-sangat indah. Kita insyaAllah kita akan pergi pula ke podcast episod akan datang. Jadi terus bersama dengan Kelantan FM Teraju 3. Assalamualaikum.